Mbak, hari ni kita nak masak apa tu? Nak masak tom yum cream. Assalamualaikum guys. Mula kita masukkan air separuh kuali untuk kita masak sampai mendidih. Buka api paling besar. Lepas tu kita masukkan serai. Serai ni kita tumbuk-tumbuk bagi dia runyai, okey? Batang dan akar ketumbar kita basuh bersih-bersih. Lepas tu kita masukkan sekali. Masukkan lengkuas dalam 2-3 potong, agak-agak je ya. Masukkan bawang putih yang dicincang dalam 2-3 biji je. Ni korang tengok ni dah siap dengan lengkuas tu. Aku lupa nak masukkan sekali. Kita gaul. Lepas tu kita tutup dia, biar dia mendidih, biar aroma dia naik. Sementara tu kita petiklah apa yang patut kat belakang tu. Jom ikut aku. Ni pokok cili. Aku petik kat sini. Ini bapak mentua aku yang tanam ni. Kalau aku tanam, jarang-jarang dia nak tumbuh. Pernah dulu aku tanam, semua mati. 2-3 kali aku tanam mati. Bapak mentua aku tanam sekali tu. Ada satu lagi belahan dia tu. Tu pun cantik juga tu. Kemai lebat cili dia. Jom kita petik limau nipis pula. Dapatlah 2 biji ni. Alhamdulillah, syukur. Ni pak mentua aku juga tanam ni. Buah limau nipis ni. Depan ada, belakang pun ada. Aku pun gunalah. Jom kita petik pula carrot. Ni carrot dapat sebatang menjadi lah. Tapi ada kat dalam pita ais tu, ada lagi 2 batang tu. Bolehlah pakai. Okey, semua yang kita petik tu potong-potong dia. Okey, kita masukkan carrot pula. Kita masukkan carrot awal ni sebab apa? Biar dia lembut, barulah sedap, biar dia empuk. Orang kata macam tu. Tak sah kalau tak ada kopi bunga. Okey, kita masukkan kopi bunga. Orang cakap kita buat lawa kan. Kalau macam carrot kan dia warna oren. Ni macam kobis kita letak dia warna putih kuningan. Lepas tu kita letak pula cendawan satu plastik. Aku beli kat toko tadi. Bawang jangan lupa. Bawang paling penting. Semua sekali tu kita gaul. Biar dia sampai mendidih. Kalau macam rasa air ni kurang, isi air lagi. Kita agak-agak. Semua kita main agak-agak. Sebab apa tom yum ni kita main campak-campak je. Kata bini aku. Okey, yang ni pula paste tom yum yang aku gunakan. Flavor ni paling best lah bagi aku. Sebab apa? Rasa dia memang yummy. Memang puas hati, pekat, padat, padu, semua ada. Lepas tu paste ni kau letak lah dalam 2 sudu besar. Bagi penuh-penuh tu. Lepas tu kau gaul bagi dia sebati. Sampai dia kuah dia nampak pekat, warna orange semua. Lepas tu kita tutup. Dah tutup, tunggu sampai dia mendidih. Bila dia mendidih, tengok dah mendidih. Lepas tu kita masukkan bahan-bahan yang kita nak makan. Macam aku ambil bahan yang senang lah nak cari. Macam korang boleh pilih letak ketam ke udang ke apa-apa lah, tak kisah. Ikut kreativiti korang. Jenis family aku ni jenis tak makan banyak. Jadi kita makan pun ini je dah buat berbuka puasa dah. Ni dah nak siap ni. Dah nak siap. Dan kita lepas ni kita letak pula air limau nipis tadi tu yang kita petik kat belakang tu. Kita letak air limau dengan daun ketumbar. Ini bagi dia masam lah. Memang padu. Lepas tu lah sekali kita letak santan. Santan ni kau letaklah dalam separuh kotak. Kalau nak letak susu cair pun boleh. Mana-mana boleh. Asalkan dia berlemak. Ini namanya creamy. Bagi dia creamy kan. Okey, dah pun siap. Kita hidanglah dekat atas meja untuk berbuka puasa. Buka puasa kan 7.25. Lambat lagi. Sekarang ni baru pukul 7. Jadi aku pun buka lah api gas ni biar dia panas. Menggelegak-gelegak. Makan panas-panas kan sedap. Tapi api jangan buka besar-besar pula. Buka kecil je. Biar dia menggelegak. Guluk-guluk dalam tu. Dah siap. Selamat berbuka puasa. Wow, spesialnya. Selamat mencuba korang. Memang sedap padu be. Salam Ramadan daripada saya. Jangan lupa subscribe. Bye.